Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel MRBZ Production. Mantap. Tengok okey tak? Ni hari kita ni. Jadi kita pergi ke mana? Ini alhamdulillah kita telah sampai ke Pasar Malam Tasik Raja di Pasembah. Pasembah. Kita mari ambil nasi Arab. Kita mari untuk kita tengok suasana untuk berbuka dan berterawih di Masjid Andalusia deh. InsyaAllah. Sambil-sambil itu kita baru saja singgah ke Pasembah untuk kita ambil produk jadi nasi Al-Arabiyah. Aduh tu. Dah ada beberapa botol yogurt dia wui tak? Ya, pergi. Oh, dah. Okay, siapa nak cari pergi boleh kali. Okey, pergi cari dah. Dah tahu video dia bila habis beres. Kita lacak kita tengok. Langit biru, mentari menyapa, perjalanan baru pun bermula. Langkah kaki penuh cerita, setiap tempat ada rasa. Senyum di wajah, kamera di tangan, tangkap momen penuh kenangan. Dari desa sampai ke bandar, Emerbazi jadi penjelajah. Jom jalan-jalan bersama Emerbazi, lihat dunia penuh misteri. Indahnya alam ciptaan ilahi, setiap detik jadi memori. Alhamdulillah ini kita sampai di Masjid Andalusia. Kita tengok keadaan dia, Allah Rabbi memang best. Seperti berada di orang kata mana? Pondok Mekah dah. Bapak ramai-ramai saya dah. Ada? Boleh ya? Kita. Oh, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi inilah Masjid Andalusia yang mana dia dibuat oleh tokoh Andalusia sendiri. Ini cara buat kita tahu bahawa orang pergi Mekah. Ni kita tengok pada bahagian atas bagaimana anda boleh tengok sendiri. Kata anda boleh tengok sendiri betapa meriahnya suasana pada hari ini. Ramai orang buka yang mana dia sponsor 1,000 orang makan setiap hari berbuka. Allah Rabbi. Kalau dia orang Islam kaya. Mari kita tengok keadaan masjid ni lagi. Berikan rasa dan jiwa untuk semua pencinta dunia. Jom jalan-jalan bersama Emerbazi, nikmati. Kita dah berada di Batu Malang pula di depan masjid Andalusia. Dan sekarang suara yang dengar adalah suara saya ambo naik ke email dah ni. Ramai macam bagi tak email dah Unduh nyala molek belakang tu. Ramai. Ada pesan kat email kita. Jadi selama dah kat sini ni masjid ni berapa orang boleh menampung? Kita tak keluasan yang lebih daripada 2,000. 2,000 orang 2,000. InsyaAllah. Ukir dia setara mana je guna kerja? Ni kebanyakan apa? Dia letak marmar. Marmar Marmar ni. Ketok-ketok. Lagi apa info-info sikit. Orang jogging. Untuk maklumai lah santai semua. Sahabat kita ni pergi umrah ni. Daripada daripada apa? Sponsor Andalusia. Jadi dia tahulah saya nak belok sini tu. Sebab itulah boleh rezeki naik je tak email ni lah. Oh becok.